Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rizal Suhaili Channel. So guys, saya berada di Oasis Cafe dan saya bukti petang ni. Hari ni guys, kita nak bola view new ala carte kita. Saya nak cuba kampung pasta guys. Itu salah satu menu yang saya create untuk new ala carte, dan kita akan minum kita akan cuba satu beverage dan kita buat review. Yang ni bukan saya yang masak, yang ni ada tim saya masak. Jadi kita tengok macam mana, sejauh mana dia orang faham dengan menu ni. Dan ini adalah salah satu new ala carte guys. Mana-mana yang kat luar sana boleh datang ke Oasis Cafe nak cuba menu baru kepada saya, datang guys. So kita tengok apa yang akan berlaku lepas ni guys. Jom. Okay guys, ini adalah beverage yang saya order. Apa tu kan? Milo Tabo. Milo Tabo guys. Ini adalah Milo Tabo yang ada dalam menu kita guys. Bukan ni saja, banyak lagi beverage yang ada. Beverage promotion pun ada juga guys. So yang ni yang saya order sebab saya suka minum minum Tabo guys. So kita tengok. Tapi ni memang sedap lah guys. Kalau rugi kalau korang kat luar sana tak datang sini, rasa minum Tabo di Oasis Cafe ni guys. Jom kita minum guys. Okay, so kita cuba Milo Tabo guys. Ini kita kena makan macam ni dulu. Bismillah. Kalau tak makan tu guys, memang tak sah. So kita cuba. Oh, mantul guys. Kena cuba, kena datang. Macam banyak lagi beverage lain yang ada yang special ada kat Oasis Cafe. Just nice. So guys, jangan lupa datang sini cuba ni Milo Tabo. Ui, yang ni guys, dia tak manis sangat. Siapa cakap tak manis? Memanglah manis sikit, tapi okey lah, bagi saya okey. Ada baju. So kita tengah tunggu makanan yang kita datang, iaitu kampung pasta guys. Okay, stay tune. Okay guys, mari kita lihat apa menu yang ada sementara kita menunggu makanan kita siap. So ini adalah booklet sementara saja guys, sebab kita dalam proses nak meninjau seberapa banyak yang item yang laku dengan new menu ni. So di sini inilah booklet. Jangan kecam guys, ini adalah sementara saja. So lepas 2 bulan ni kita akan buat booklet menu yang lebih cantik guys. Okay, jom kita tengok. So guys, nampak tak? Yang ni adalah bahagian appetizer. So bahagian appetizer kita ada garden salad, kita ada umai ikan, kita ada kerabu ambal pembu guys. Kena cuba, dua ni kena cuba. Ini adalah kita punya signature umai ikan. So lepas tu kita ada soup selection ya guys. So kita ada chicken sweet corn soup, kita ada cream of mushroom soup, tom yum soup. So guys, cream of chicken soup ni kita buat fresh, bukan dalam powder ataupun can guys. Ni kita buat fresh cream of mushroom soup. So kita ada side order, kita ada 4 jenis side order. Okay, so kita pergi ke the art of noodle guys. The art of noodle. So kita ada Oasis fried collard mee. Okay, kita ada laksa pembu guys. Ini kena cuba, kita punya laksa famous kat sini. Okay, mi mama wok fried noodle. Yang ni mi goreng, kita goreng, bihun goreng. Request pun boleh.
Bihun goreng, yang ni bihun goreng sambal. Yang ni special untuk bihun goreng sambal yang bersambal guys. Yang ni adalah recommended mi dawai si manggang guys Yang ni. Okay. So dessert item dia di sini kita ada buah, ni sweet pineapple spring roll dengan coklat. Yang ni kita buat sendiri guys Tak ada order kat luar. So guys, kita tengok bahagian ni pula. So kita ada ayam penyet guys. Ayam penyet bakar, ada dua jenis ayam penyet. Satu penyet biasa goreng, yang satu bakar guys. So yang ni nasi goreng kampung. So kita ada kerabu sambal faras, kita ada pineapple prawn faras, kita ada sizzling sweet and sour chicken, kita ada sizzling hot and sour chicken, kita ada masak tilapia merah, tilapia penyet, sizzling sambal ambal, lepas tu asam pedas lemseng guys. So yang ni adalah bahagian western tray pasta. Kita ada club sandwich, kita ada tom yum spaghetti, kita ada fish and chip, kita ada spaghetti bolognese, kampung pasta. Yang ni yang saya bagi tahu guys, kampung pasta. Yang ni lain pada yang lain. Ini The Oasis burger, chicken chop, green chicken pasta dan sea bass corn pasta serve enters. Dan ini ada selected juga kita punya beverage guys. Tengok kita punya beverage. Tak payah saya sebut dah guys. Tengok je. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh datang ke Oasis Cafe guys. Guys, actually ada function malam ni. 25 orang kat sana. Persatuan bola sepak Negeri Sembilan. So diorang akan makan sebelah sana lah. Saya makan sebelah sini je. Sambil-sambil kita buat view tu, diorang belum datang lagi. Okay guys, kita punya pasta dah datang guys. Okay, thank you very much. So ni guys, ini adalah kampung pasta yang saya order. So dia ada pasta yang dimasak dengan sambal guys, macam nasi goreng sambal, nasi goreng kampung lah. So kita ada bagi chicken wing, telur mata dengan keropok guys. So jom kita cuba. Okay guys, jom makan. So keropok guys, keropok. Bismillah. Okay, bau dia pun ada. So kita cuba ya. Bismillah. Okay guys, okay, cun. Macam mana saya boleh terfikir nak buat kampung pasta? Sebab selalu dekat rumah saya dan anak-anak selalu buat pasta. So kadang-kadang tu boring dah nak makan bolognese ataupun nak makan apa tu carbonara. So kadang-kadang saya buat main campak-campak. So masa tu ada sambal, so saya buat dengan sambal. Itu yang saya bawa ke dalam new menu saya ni. Apa yang saya dah buat kat rumah. So saya createkan satu menu yang dia boleh makan siapa-siapa juga, tak pedas sangat. Boleh dukis kalau nak pedas sangat. So dia ada chicken wing guys. Bismillah. Macam-macam ada yang menu sekarang guys. Rugi kalau tak datang cuba. So, telur guys. Satu kombinasi yang kita buat pasta ni, dia boleh buat macam-macam. Ini yang saya buat, kita letak sambal macam nasi goreng kampung. So jadi dah ada kampung pasta guys. So jangan lupa kita Milo tabur.
fantastic guys, fantastic. So, yang ni kita boleh request tak nak pedas ataupun nak pedas, boleh request guys. Kanak-kanak pun boleh makan. Tak tahu. Sedap. Mesti tak cuba. Alright guys, kita pun tengah makan ni tadi. So dia ada sayur-sayuran di dalamnya, sambal biasa, lepas tu telur, keropok, telur mata tadi dengan chicken wing guys. Sangat appetite, something new. Datanglah ke Oasis Cafe guys. Okay guys, begitulah kita punya view pasal new ala carte yang dah bermula seawal Jun hari tu. So, pada yang belum lagi mencuba, datanglah ke Oasis Cafe, cubalah menu baru kita orang, komen supaya kita dapat improve lagi guys. Sebab kita nak budak-budak tim kita untuk belajar, untuk orang cakap upgrade lagi dia orang punya skill, cooking skill. So, pada yang dekat luar sana, jangan tak cuba guys. So, kena habiskan dulu. So, jumpa lagi di next content. Terima kasih yang dah subscribe, like dan share Rizal dari channel. Jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.